Assalamualaikum. Salam. Ngapain? Masuk. Kan udah tombol subscribe ya. Pengen nyambung bisa ngomongin kok. Lama masalahnya memang ya. Ini makan sekolah lama. Gantangnya namanya. Kan ada gantang dia. Duduk ini. Kan makan. Siapa telepon? Halo, apa ya? Bang, mau makan juga yang mana? Mau makan apa ya? Alah, tunggu suka. Pede? Ya. Macet jalan tadi. Mana ada macet? Aduh tadi, orang melantak jalan. Jalan. Tahu nama era? Orang melantak orang sekolah era. Aku bangun ini. Ada main-main ni. Hah? Enggak juga. Sudah makan dengan apa gitu ya? Dia tu lupa buka sembal. Kaya bukan? Nah, kayak rupanya. Sebenarnya kan daerah. Bangga kan mereka ada kecil bukan? Itulah. Kalau ada yang utang lo, ada kayak gitu. Sejak mana awak ni? Ada yang utang orang aja. Yang ajak dia kan bisa awak main kan? Bayi dah lagi ni ya. Betul lah. Ada dia. Betul lah tu kan? Jadi apa yang kena kau? Ya. Tamburan jadi ya? Yang kan nombor lihat bila jualan main tak dulu tak nombor lah. Iyo, ini ada apa lagi makan? Jangan apa? Tambuhannya nasi bi sementara ni sahaja. Nak makan apa ya? Bukan apa? Nasi bi tapi kami ni lah tadi. Apa je dah kami ni lah. Tadi ni sekali. Tadi dari mana? Ibu di daerah mana tu? Kalau dari itu juga. Makanya pak you mau yang mana je sudah. Itu kan dia. Lebih bi. Apa sendiri? Sendiri juga. Ada jam. Sama. Itu lah. Saya dah. Memang dia nak pergi. Orang pandai pergi dah. Ada Macam kerja dia. bilet jet. Tunjuknya sedikit belakang tangan. Bilet jet lah mana pakji. Pakji aku menyebabkan uang gahan. Jadi ya tujuan nama koran ini kau. Dia nak pulang enggak lagi orang nak pulang. Bodoh. Kan ada orang menanjung lah. Mesti yang kau dengar kau. Ada ni kau dah ada kau jadi mana kau. Ya, temkan le pada apa dia juga tahu. Ada lah hampir dah. Nampak? Dan Mak barang. yang biji Iya. Dan dia doang meja mana pokoknya. ni yang biji kan. Oh ni tadi tak ada lagi ya. Kan ni kan. Mak. Biji tu. Allah tu. Balik orang tanya mana? Ya. Nah, ni mana tu barang? Awak ni tanya mana bang? Oh, cari orang yang dulu. Baru deh kau. Yang jadi orang tu nak jadi ancak kau buat kau nak tu jadi orang PE itu nama nama berapa? Ini tu apa? PE itu sipai. Alah itu mana ni? Dia lo kau sipai ya. Kau ancak naik ini yang nak. Bagalah biaya salon ni, kebetulan ya.
bonding kamu dia baga, pada baga, tu kita pikir dah. Iya sih. Bentar. Panjang apa nak ni? Tadi aku tanya ke dia jawab. Calon waknya sih. Betul pegang mana jiwa. Dan mana dan mana nikahnya. Apa tanya ke dia? Ya weh, tanya tu. Itu sepi lalu kecil lalu. Nanti apa? Tapi nak tapi suka dia. Ada. Anangan mah tu nak tanya juga. Demi kan. Lama lama demi ya. Boleh enggak? Mana lah boleh makan. Boleh dia orang mana? Iya. Ancak lagi ni. Nak pandai apa tanah? Nak pandai memulai. Terkena jangan mulai buang dia baca kan. Itu mengkuada. Ada yang dulu kau tapi untuk dia awal loh. Sambuhan lah kan. Tapi rencana dia. Berapa anak lah? Perlu 6. 6 cari Anak lebih ni. Bila kau cari 6. Anak dulu ziru. Mana yang datang? Mana pilih? hanya lah ya. Tak sambuhan. Sambuhan orang yang datang. Anak dewa apa? Kayaknya tu cium tak boleh boleh. Ada nak tanya apa? Kalau kau cuma terendam, tu kan jadi orang lah. Tu kau nak kandang tu, di sini tu kan menjual, jawa lagi itu mana kandang tu. Ya. Boleh dia tu mau mang kan? Mana itu? Tu ya. Tengok tak kau nak makan kandang nak makan. Jadi kau mana? Kalau. Jadi roh nak sirot ya? Ya nasi roy. Sirot itu semua semua ada. Mana semua juga? Iya. Tabang kek ada tu. Mana? Berarti menekan dia tu. Dia kena kandang mama kan? Dia ni nikah dia rumah tu gitu. Ya sudah. Oh, nak lagi. Tunggu hanya sebentar dia. Nampak? Tak kan? Mak. Ni jam kira tadi dah ada masalah. Mana ada petang tu masalah. Kalau mak ya terkira restoran lama kau awal pertama tu sana suara. Ini tu dia kau yang besar ni. Bang dia kan tidak mereka yang kerja di kampus sekolah. Anda boleh ulang nama benar di mana? Aku seorang ini yang terjaga. Sawah. Ayo ni. Anu. Nah, Mengenai auto lah showroom. showroom, Ya. Lah tigo je bangun showroom tu kan. showroom tu ya. Lah tigo je bangun. Kadang saya respect cik auto, cik showroom cik auto. Tonton dia. Enggak, auto asli. Itu asli. Auto kan ke showroom lah. Showroom itu asli. Iya. Orang di Simpang tuan. Ya. Orang ini tahu dia itu. Acung di Simpang Pak Tenan. Mengenai sapam. Tu mirip dengan sapam ni. Dia. Kenapa kamu coba itu jadi Simpang sana dari Pondera? Balik wala di buaya. Jadi kalau yang mau itu kantor doang, berapa lah? Berapa tak berbeda ada mau lah? Mutui. Untuk apa? Mutui bu. Untuk ibu. Jadi kamu tidak tahu tadi tu? Ada. Untuk ibu lo yang lo orang dengan dia kan untuk ibu nak cari lo. Ganti saya untuk ini. Kalau orang dia, kalau kan dia tu kan. Aku dengar main banyak. Dia macam pada ni. Itulah dun sana video episode yang kedua dari kami. Kalau ada kritik atau saran dari Nunsana Kasadonyo untuk mendukung channel kami, silakan komentari di bawah. Terima kasih.